Neelofa lebih tenang tak dedah muka anak. Puris tunggu masa sesuai hingga boleh dakwah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pengacara dan usahawan terkenal, Neelofa, tampil menjelaskan bahawa video tular yang memaparkan wajah anak sulungnya, Muhammad Bilal, bukanlah rakaman terkini seperti yang disangka ramai. Menurut Neelofa atau nama penuhnya Noor Neelofa Muhammad Noor, 37. Video tersebut sebenarnya dirakam beberapa tahun lalu ketika Bilal masih berusia 2 tahun dan digunakan bagi tujuan review produk. Saya sendiri terkejut apabila video lama itu dimuat naik semula oleh pihak tertentu. Rakaman tersebut masih ada di media sosial saya kerana ia dibuat untuk review produk ketika itu. Saya pun tertanya-tanya siapakah yang memuat naik semula gambar dan video berkenaan, kata Neelofa pada majlis tayangan Kandungan Ramadan Astro 2026 di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, malam Selasa. Sebenarnya saya lebih tenang apabila tidak mendedahkan wajah anak-anak kerana saya tidak perlu mendengar komen atau perbandingan daripada orang luar. Biarlah perkara ini berterusan sehingga mereka membesar. Kalau di luar, kami tak pernah sorok pun wajah anak-anak. Cuma ada sesetengah individu yang tidak faham. Jadi saya menegur secara baik supaya tidak merakam wajah mereka. Jelasnya. Kami tunggu sampai mereka boleh berdakwah. Mungkin ketika itu barulah kami pertimbangkan tawaran kerjasama. Setiap kanak-kanak berbeza, terutama dari segi kebolehan bercakap dan keyakinan, katanya.